So hari ni kita nak pergi makan nasi lemak dekat mana boy? Mami, nak makan nasi lemak kat mana? Tanya papa. Tepi laut kita pergi Senibong. Aduh guys, lampu rosak guys kereta ni guys. Dah tua. Kau cari lo. Mami cari ke papa punya baju Melayu lavender. Angah Mami, nanti cari Baju kan. Melayu ke? Nak aku baju Melayu. Dia baju Melayu. Kita dah sampai Senibong ni. Kita dah sampai di Senibong dah. Nak makan nasi lemak. Ni siapa belanja ni? Papa lah. Papa. Yelah, saya lah. Cuaca. Yelah. Dah, kau tengah lagi Robin ke? Kau nak Robin Maxis. Aku akan ajar korang macam mana nak pitch customer convert pergi Maxis. Bang. Abang ada pakai Maxis. Abang ada pakai Maxis tak? Sis dah tipu saya tau. Ha? Tidak Dia tipu hati saya. 17 Pro Max tu. Sini, kau tengok ya. 5,000 lebih ni. Gila apa dia. Tawi alam tu. Alamak. Bapak dia ke anak dia? Ni yang paling comel ni. Sebab kata Alung. Ikan paling comel. Rambut dia dengan rambut kau sama je. Sama je. Ke depan. Kau ikut aku kan, nampak aku. Dia angin pun tak tumpang rambut Alung. Angkat sini. Papa. Ini nasi lemaknya. Tak tahan telinga aku ni tu. Adik-adik bapak kau bebel lah pasal benda tu. Kau buatlah juga. Eja, kau buat apa main Maxis Ribet. Okey, jangan lupa. Faham? Kalau tidak, Kalau tidak, apa hantar Maxis, papa buat report. Bang report bos dulu, baru papa datang.